Sejak setahun dua, kita dah boleh perasan yang kewujudan AI ni dah slow-slow makin rancak masuk dalam kita punya kehidupan, dalam kita punya FYP, social media semua kan. And sepanjang setahun dua, mungkin 3 tahun ni, kita dapat saksikan bahawa perkembangan dan juga kita nampak kemajuan AI tu. Aku ingat lagi dulu, aku rasa kita start dengan AI punya image generation, and then lama-lama dah makin ada, dah ada video, dah ada audio, macam-macam lagi lah. Dari segi hasil AI tu pun dulu mungkin aku tak tahu lah, memang sakit mata lah tengok kan dia punya hasil tu. Tapi sekarang ni AI dah sampai satu tahap yang aku rasa macam even aku sendiri pun boleh kena scam. Okay? Aku mengaku aku sendiri boleh kena scam. So untuk video kali ni adalah aku nak bawa hampa bersama aku untuk kita react sama-sama video AI yang aku jumpalah dekat TikTok aku ni. So yeah, without further ado, let's get right into the video. Sekarang saya berada di lapangan terbang Perlis yang baru saja dibuka di Kuala Perlis, betul-betul di tengah sawah padi. Inilah papan tanda dia. Wait, what? Berada di lapangan terbang Perlis. Lapangan terbang Perlis Airport. Okay. Video ni quite baru and aku perasan sebab apa aku kata AI video ni makin improve, sebab dulu setahun ke 2 tahun yang lepas AI dia ada kesukaran untuk dia buat apa orang panggil ni, teks, perkataan. Tapi based on this video, ejaan dia semua betul, tak ada songsang ke apa ke, semua okey. Yang baru saja dibuka di Kuala Perlis, betul-betul di tengah sawah padi. Inilah papan tanda dia. Buka betul-betul di tengah sawah padi. Latar belakang penuh hijau, memang cantik. Rekaan papan tanda ada logo burung emas dan tulisan dua bahasa ikut tema negeri. Bangunan terminal pula moden, bertingkap kaca besar dan ada Bro, okay. belakang penuh hijau. Seriously, aku rasa ni kalau pakcik makcik hampa tengok kan, tok-tok lah, padi. Inilah papan tanda dia. Memang susah lah nak detect dia punya fake tu. Tapi oh my god. Latar belakang penuh hijau, memang cantik. Rekaan papan tanda ada logo burung emas dan tulisan dua bahasa ikut tema negeri. Bangunan terminal pula moden, bertingkap kaca besar dan ada jejantas terus. Even orang ni pun quite impressive tau. Tak nampak fake sangat. Dia punya shadow nampak realistik. Yang tanya pasal video saya tentang lapangan terbang Perlis, kereta kabel dan juga taman tema air yang nampak macam betul tu. Sebenarnya semua tu hasil saya main dengan AI saja. Memang tak wujud pun projek-projek tu. Jadi bila tengok video di TikTok, Jap. Orang ni real ke? Sudah. saya jangan lupa baca caption. Saya dah tulis jelas ia hanyalah rekaan. Kita kongsi untuk seronok dan bagi yang tanya. Okay. Saya berada di Sungai Batu Pahat dan inilah papan tanda Perlis Cable Car. Dari sinilah laluan kita untuk naik ke Wang Gunung. Lihat stesen bawah dia moden, gondola merah ni akan bawa terus ke puncak. Oi, Dah cakap masuk dengan kabin. kami. Luas, dinding semua kaca jadi boleh nampak view sekeliling. Dari atas ni nampak Sungai Batu Pahat. Belakang tu nampak kabel car naik Okay, ini tak nampak macam Perlis, tak accurate dari segi dia punya landscape ni. ke puncak Wang Gunung. Jom kita cuba. Style tu. Kabin dia luas dan berkaca penuh. Dari sini dah nampak sawah Wang padi, Gunung. rumah-rumah kampung dengan sungai yang berliku tu. Memang cantik. Masa naik ni kita Saya berada di You know what? Aku rasa Perlis tak mustahil akan ada cable car pada satu hari nanti. Aku boleh nampak Perlis punya future. So please, Perlis, make this happen. semua. Sekarang saya berada di Perlis Water Theme Park yang baru dibuka minggu lepas. Nampak papan tanda besar belakang saya ni? Memang meriah. Dalamnya ada macam-macam tarikan. Ini kolam ombak dia luas betul dan siap ada bali tumpah kat ujung sana. Semua. Sekarang saya berada di Perlis Water Theme Bro, video ni 9 saat saja. Jom kita baca komen apa tengok orang kata. Mana ada di Perlis, saya anak jati sini pun tak tahu. Betul ke kat Perlis ni? Ya, kat Padang Besar 2 hari lepas saya bawa pi. Kari pun. Memang best anak-anak enjoy baru pergi minggu lepas sebab dekat dengan rumah je. Wah, ni kalau orang tua-tua baca komen ni confirm ajak anak-anak pergi. Tapi itulah setengah tu komen boleh lah baca, caption malas baca kan. Caption kata apa? Jika Perlis ada water theme park, korang tolong baca caption. Ini hasil janaan dari AI. Video dia hasil, very good. Dia letak dalam caption. Avatar biru datang ke Aceh. Makcik tu tak apa siapa ni anjing ke apa awak lidah terkeluar. Bagus ya. Ui. Ni yang penjahat tu kan. Style tu dia ni angkut barang atas belakang dia. Apa burung ni.
Wow. Sangat function kalau Avatar boleh main Malaysia, main tolong mangsa-mangsa banjir kan. Uish, tengok tu. Jarang-jarang boleh Okey. dapat rakam momen yang rare macam ni. Sweetnya binatang ni. Okay, the thing is that dari segi visual memang sangat believable. Sumpah bila masa aku mula-mula tengok video ni, aku ingat betul tau. Tapi macam aku cakap tadi, tone orang ni bercakap memang AI. Sekali lagi ya. Uish, tengok tu. Jarang-jarang boleh dapat rakam momen yang rare macam ni. Sweetnya binatang ni. Nampak tak? Dia punya tone suara tu, dia macam suara orang yang tak ada perasaan tapi dia berlakon nak ada perasaan. Macam happy tone apa tapi tak menjadi. Dia tak ada keikhlasan. Aku dapat rasa keikhlasan tu tak ada. Tapi kalau aku tutup sound, aku tengok video ni saja, wish. Sumpah aku ingat real gila weh. Jom kita tengok lagi. Jamilah, sorry lah, I ada urusan sikit dekat town. Nanti I balik, I pergi rumah you, okay baby? I bawa bunga ros sejambak. Jamilah. Yeah, this kind of video obviously straight out of the bat aku dah boleh tahu dah. Memang tak nampak real langsung. Aku tak tahu siapa tapi basically keikhlasan tu tak ada. Dari segi visual, dari segi audio semualah. Bang Jamil oi. Udah janji kata nak datang sampai sekarang tak datang-datang. Sampai hati merajuk lah macam ni. Jamilah, Hai. sorry lah, I Sama ada tadi? urusan sikit dekat town. Oh. Nanti I balik, I pergi rumah you, okay baby? I bawa bunga ros sejambak. Abang Jamil. What the heck? Tapi ya, video-video sini kadang aku enjoy sebab dialog dia lawak tau. Jangan rebut pun. Oh, disebabkan handphone korang boleh bergaduh. Ikut pakcik ke balai sekarang. Tidur sana malam ni. Mana lagi budak yang bergaduh pakcik nak tangkap. Okay, video macam ni pula, dia tak macam tadi. Tadi macam kita nampak dia high definition punya video tau. Tapi video, bagi aku video yang membuatkan nampak betul ni sebab dia punya video dia low quality macam ni. Low quality tau. Nampak macam literally orang record pakai phone. Jangan rebut pun. Oh, disebabkan handphone korang boleh bergaduh. Ikut pakcik ke balai sekarang. Tidur sana malam ni. Mana lagi budak yang bergaduh pakcik nak tangkap. Okay. Abang polis tu bercakap tapi mata dia tak pandang baby tu langsung. Tengok. Jangan rebut pun. Oh, disebabkan handphone korang Okay, ni dia pandang. boleh bergaduh. Ikut Ah, ni. pakcik ke balai sekarang. Tidur sana malam ni. Mana lagi budak yang bergaduh pakcik nak tangkap. Tu, dia tengok mana tu. Aduh, ada lagi video ni? Jangan rebut pun. Oh, disebab handphone korang boleh bergaduh. Ikut pakcik ke balai sekarang. Tidur sana malam ni. Mana lagi budak yang bergaduh pakcik nak tangkap. Aku nak kata kesian dekat budak tu tapi aku lupa ni AI. Ikut pakcik ke balai sekarang. Tengok tu. Mana lagi budak yang bergaduh pakcik nak tangkap. Ya Allah, apa sudah jadilah deh. Aku Rembayung. tak nak kalah. Kalau dia ada rembayung, perkenalkan restoran terbaru aku, Rem Lesong. What? Selamat datang ke restoran Rem Lesong. Kalau rumah anda tak ada lesung nak tumbuk sambal, anda wajib datang makan di sini. Saya suka sangat makan dekat sini. Agak-agak sambal tak cukup lumat, boleh tumbuk sendiri ikut cita rasa. Pula dah. Dan paling best, korang dapat free gift tau. Boleh bawa balik lesung ni lepas makan supaya rajin-rajin memasak kat rumah. Terima kasih Rem Lesong. Okay, the thing is that orang Malaysia ni memang banyak pak lawak lah. The thing, mereka ada idea untuk buat nama Rem Lesong tu. Ya Allah. Papa. Ada gaduh lah. Papa, sorry. Zendaya. What's mean you sorry? Dia kata Holland. Now you want to sorry me? No. Why? Because this time banana already fruit 2 time. You think this hard Wow. plastic easily to recovery? It's a hurt, mama. Hard is a hurt. Hard a hurt. Damn. You a terrorist. You a terrorist, be terrorist. Scram you what a smelly spender. Wey, first time aku tengok orang buat parody macam ni. Dia tukar tak? Apa fashion yang diorang makan? What's mean you sorry? Now you want to sorry me? No. Why? Because this time banana already fruit 2 time. Ni Zendaya punya expression dia aku suka. Tengok. Okay, ni siapa? Apa ni? Dia usia tengok wayang pula. Ni sekarang ni. Mana Mikael?
Pak Apa Maliki. sama? Pak Maliki. Ada je Saya ikut. terkelap. Puan tanya, Mikail mana? Saya terkelap. Mana saya tahu dia pergi mana? Hai. Cikin Chan dengan Syarul Khan ada. Apa punya orang ni? Ni sekarang. Oh my god. Okay. Ini dia pakai AI apa, Mat? Sebab kualiti dia dah boleh, macam mana nak kata? Aku rasa macam aku tengok movie oh. Damn, bayangkan boleh layan weh. Orang boleh layan banyak. Orang duk minta part 3 buat video panjang sikit. Uish. Senang buat duit noh. Kita telah diserang. Apa kita nak buat ni? Kapten Mat Noor, tolong! Kapten Mat Noor. Serius ah, Mat Noor. Tak perlu risau. Mat Noor AI. Ban Kai Gen Z. Weh, Mat Noor. Oh my god, ketua Gen Z. Mat Noor, the one and only. Gen Z. Kerja. Ni skor-skor dia. Aku nak tengok Mat Noor lawan. Okay. Damn. Gempak tu. Suara Mat Noor masa awal-awal tu dia macam tak accurate. Tapi hujung tu, ayat last dia tu macam accurate sikit. Uish. Uish, aku invested Mat dengan cerita ni. I'm Amato. Oh, Mecha This is Mato my live story. action. The moment my life changes forever. What are you? My name is Mechabot, the most handsome robot in the universe. What is this thing supposed to do? Let's prepare for the attack. The public is advised Bro. to stay alert. If you notice any suspicious activity, report it to the authorities. What is this? Don't go in alone like Dwayne Johnson. did on the toe. Amato. Oi! A hero isn't born from power. A hero is born from courage and responsibility. I will conquer Oi! the entire universe. And Mechabot is coming with me. What? Mechabot. Mechanize! Oh! Mechabot. Come at me, boy. The story isn't over yet. This is just the beginning. And it's my responsibility to protect the next generation. Boy! Oh! Weh! Weh, sumpah style weh! Aku rasa macam... Sumpah, ni video AI generated yang terpaling panjang aku pernah tengok. Seminit 40 saat. Aku tak tahu hang pakai software apa. Macam mana hang buat prompt, tapi... Damn. Kalau buat... Oh my god, aku tak mau cakap. Aku tak mau cakap benda ni sebab kita dah ada percubaan AI dalam buat filem tapi tak jadi. Tapi yang ni, oh my god. Tapi sumpah weh, kalau Mecha Mato live action, weh gempak weh. Gempak weh, internasional. Yes, sebenarnya banyak lagi video AI yang aku boleh react, tapi I'm going to end the video here. Sebab, oh my god, aku tak tahu man. Video AI has come a long way daripada hasil yang paling buruk aku pernah tengok adalah video yang Will Smith tu yang makan spaghetti ke apa benda tu, aku tak tahu. And sekarang ni kita dah tengok Mecha Mato live action, man. Damn. So, aku tak tahu lah. Aku kalau buat AI punya video ni, aku ada mixed feeling, you know. Dia boleh jadi baik, dia boleh jadi buruk. Aku just takut benda ni getting out of hand.
fitnah dengan AI video ni pun dah ada dah pun. So, ya, aku tak tahu apa pendapat ataupun pandangan hampa pasal AI video specifically. Adakah hampa rasa benda tu amazing? Adakah hampa really rasa macam against this? Ataupun hampa ada pendapat hampa sendiri, hampa boleh comment down below. And kalau hampa suka video-video macam ni, boleh bagi tahu aku sebab aku boleh buat lagi. You know, macam-macam kita boleh react lagi. Dan itu saja daripada aku. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.